Hari ni kita buat resipi yang sihat, ringkas dan sedap, ikan bawal emas kukus. Mula-mula, kisar halus bahan berikut: cili hijau, bawang merah, bawang putih, lengkuas dan halba. Ini akan jadi pes utama kita. Kemudian, ambil seekor ikan bawal emas yang telah dibersihkan dan letakkan dalam mangkuk tahan kukus. Tuangkan pes tadi ke atas ikan. Ratakan supaya semua bahagian kena. Tambahkan sedikit garam, lada sulah, dan madu secukup rasa untuk seimbangkan pedas, masin dan manis. Kemudian perahkan sebiji limau nipis ke atas ikan. Jus limau ni akan naikkan aroma dan hilangkan bau hanyir ikan. Panaskan air secukupnya untuk kukus. Kukus selama 10 hingga 15 minit, bergantung pada saiz ikan. Bila ikan dah masak, baru kita titiskan sedikit minyak zaitun sebelum hidang. Ini akan beri rasa lemak sihat dan buat rupa ikan lebih berkilat. Mudah, cepat dan cukup berkhasiat. Jangan lupa like dan komen. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan komen.